Kebakaran di penempatan atas air kampung bahagia disandarkan menyebabkan sekurang-kurangnya 8,000 penduduk terjejas apabila kira-kira 1,000 rumah musnah dalam kejadian awal pagi hari ini. Ketua Kampung Bahagia Sharif Hashim Sharif Titing berkata, hampir 90% rumah di perkampungan itu terbakar. Kejadian kali ketiga direkodkan selepas kebakaran pada 1994 dan 2001. Beliau berkata kebakaran kali ini paling besar menyebabkan hampir seluruh penduduk hilang kediaman. Ketua Zon 6 Sandakan Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sabah Jasri Abu Jal berkata kebakaran itu hanya dapat dikawal jam 8 pagi tadi. Katanya pihaknya berdepan cabaran antaranya laluan sempit ke lokasi kejadian serta kenderaan yang menghalang pergerakan jentera penyelamat.